Saya tak pernah dengan coach yang macam ni. Terus masuk personal coaching dengan coach. Macam coach cakap lah, terlalu banyak experience dengan Al-Quran, dengan road safety lah. Kak Mani founder untuk road safety. Kemudian dengan Syafiq lah, sampai coach tanya, Kak Mani tak clear. Sampai menangis lah dengan coach kan. Sampai Kak Mani sujud dengan Allah, ya Allah, kat mana aku ni? Kat mana ni? Nak start dengan mana? Akhirnya Kak Mani kata, coach, nak rehat sekejap. Coach bagi sungguh-sungguh lah. Saya tak pernah dengan coach yang macam ni. Sebelum ni saya pernah dengan content creator yang lain, tapi dia tak push saya macam ni kan. Coach memang sungguh-sungguh nak bagi kita berjaya. Jadi kita clear apa yang kita nak buat. Lepas tu saya terus mesej dengan coach. Dia kata saya sahut cabaran saya. Dan di bootcamp ni Kak Mani bau nampak rupanya apa nak buat. Bayangkan umur dan 56 tu. Jadi Kak Mani menggunakan masa yang ada yang Allah bagi ni untuk Kak Mani buat sungguh-sungguh. Dan Kak Mani nak lead, nak memberi ilmu, nak melahirkan lebih ramai master coordinator. InsyaAllah coach, lepas ni lebih clear lagi. Alright.